Ada wanita yang datang kepada KL tanya, KL betul ke fibroid boleh kecut tanpa operation? Dan ada yang datang tanya, sis saya makin besar, doktor suruh pantau tapi saya takut kalau makin serius. Hari ini saya nak kongsikan satu ikhtiar semula jadi yang dah bantu ramai wanita kembali sihat. Alhamdulillah. Tanpa perlu rasa risau tentang pembedahan. Dan ikhtiar itu adalah Vivix. Assalamualaikum, hai saya Laila Mukhtar, boleh panggil L ataupun KL. Alhamdulillah saya berpengalaman hampir 20 tahun dalam bidang wellness dan vitamin organik. Jika anda suka tentang kesihatan wanita, klik subscribe untuk dapat lebih banyak update selepas ni. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak tahu dulu apa itu fibroid dan cyst. Okey, fibroid ni ketumbuhan dalam rahim. Biasanya tak berbahaya tapi boleh ganggu kitar haid. Sakit pinggang, perut buncit, macam mengandung. Cyst pula kantung berisi cecair selalunya dekat ovari. Kedua-dua ni berkait rapat dengan hormon tak stabil dan kerosakan sel. Dan sel-sel yang rosak ni kalau tak dirawat boleh jadi makin aktif dan membesar. Okey, apa pula peranan Vivix dalam masalah cyst dan fibroid ni? Okey, Vivix ni bukan ubat tapi ia bantu tubuh kita repair dari dalam. Ia kaya dengan polifenol, sejenis super antioksidan yang sangat kuat. Macam bodyguard untuk sel badan kita. Okay, polifenol dalam Vivix ni, dia bantu, pertama lindungi sel daripada kerosakan radikal bebas. Yang kedua, kurangkan inflamasi, bengkak atau radang dalam badan kita. Seterusnya, dia seimbangkan hormon. Kan cyst dan fibroid tadi disebabkan oleh kekacauan hormon dalam badan kita. Seterusnya, polifenol ni aktifkan semula sel sihat dan buang sel rosak atau sel abnormal. Ada satu proses ni yang kita panggil apoptosis, yang mana sel rosak atau mati secara semula jadi. Vivix ni dia support proses ni. So cyst dan fibroid boleh kecut sebab badan kita sendiri yang betulkan apa yang rosak. Okey, ramai yang dah cuba Vivix dan alhamdulillah cyst tak perlu dibuang, fibroid tak perlu dioperate. Ada yang sebelum ni asyik bleeding tapi lepas 2-3 botol Vivix haid jadi normal balik, alhamdulillah. Yang penting di sini adalah konsisten. Saya percaya bila kita jaga sel badan kita, sel kita akan jaga kita semula. Tapi penting untuk sabar dan konsisten. Okey, kalau sebelum ni, KL ada upload satu video macam mana seorang wanita ni ada masalah fibroid, perut membuncit. Alhamdulillah, selepas konsisten Vivix, fibroidnya hilang dan tidak perlu dioperate. Bahkan doktor minta makcik ni teruskan ambil Vivix. Sampai sekarang makcik tu istiqamah konsisten amalkan Vivix dan dapat banyak manfaat kesihatan. Jom tengok video ni. Mama makan Vivix dah berapa 15 tahun lah. Tu fibroid membuncit macam pregnant. Memang dah nak operate dah. Dah biar makan-makan tu doktor bila scan balik doktor tanya makcik, mana makcik punya fibroid dah tak ada. Doktor tu tunjuk kepada doktor. Tunjuk botol tu, doktor kata okey boleh teruskan. Sekarang ni umur 8, boleh berdiri daripada pukul 3 pagi, pukul 2 duduk. Orang tak ada je tak tahu macam daripada pukul 3 pagi berdiri sampai pukul 2. Itu alhamdulillah Vivix. Vivix dan juga best. Okey. Itulah makan Vivix sampai sekarang ni. Kalau anda tengah risau, tengah mencari jalan, jangan tunggu makin teruk. Badan kita ni Allah cipta dengan kebolehan untuk sembuh. Cuma kita bantu dan ikhtiar yang betul. Kalau nak cuba Vivix atau nak tahu cara makan ikut masalah kesihatan awak, boleh klik link di description atau terus WhatsApp saya. Saya akan balas dengan cepat. Saya akan guide daripada A sampai Z insya-Allah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe kalau video ni beri manfaat pada anda. Jika ada kawan-kawan yang ada masalah fibroid dan cyst, anda nak cuba bantu, boleh juga share video ini pada mereka. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.